Hari ini santai-santai dengan Mem, sampailah ke RLR Elmina. Kami pun lunch di sini. Biasanya kalau kami ada masa bersama, kami akan ronda-ronda, rayau-rayau. Kadang dari pagi bawa ke malam. Lepas makan, Kak Zura tengah basking dah. Apa lagi? Memang aku nak tumpang sekali lah tu. Pucuk dicinta bulan mendatang katanya. Tengok tu, sukir lah tu. No, terus rampas kuasa. Mampus. Ayah dia apa? Basking. Air mana maunya. Air nak terkucil lah pula. Okey, ini adalah toilet di sebuah hentian Elmina arah selatan. Jom kita tengok toilet dia. Alhamdulillah, toilet bersih, diselenggara dengan baik. Nampak tu? Alamak, ini yang tak berkenan tu. Paip air udah ke bawah. Cakuk lah kat atas itu tempatnya. Kan elok macam tu. Disediakan juga tisu, tempat kering tangan, tong sampah. Tengok sinki pun lawa, cantik dengan cermin bagai. Siap ada tempat gantung beg atau seluar. Nampak tu? Nampak tu, panduan menggunakan toilet pun ada. Ikut je lah. Toilet bersih, kita pun selesai. Nampak tu, bersih je kan. So, sama-sama lah kita jaga harta awam untuk kepentingan bersama. Barulah selesai kita. Jangan lupa pump toilet selepas kita guna. Macam itu. Bila hajat sudah tertunai, barulah kita beli jajan untuk meneruskan perjalanan. Moh kita balik. Jumpa lagi.